Hello. Hello guys, welcome back. Awak kucing ni masih ada lagi. Alalalala, alalalala, alalalala. Kau nak main-main pula kau Ha? Bye bye. Aku dah bagi makan dah kat situ. Lepas tu dia tak nak makan. Kurang hajar betul. Membazir je. Bye bye Ceng. Saya balik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bye bye. Tadi kan pagi aku cakap pasal bateri kan, GoPro aku. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap bismillah dulu. Lepas tu sambung balik. Lepas tu bila dah nak sampai, tak ada nak sampai dekat area mana dekat depan Petron ke atau sebelum tu lagi, kat Semabuk tu kot. Lepas tu bateri terus kong mat. Aku baru je cerita pasal bateri. Tapi aku dah belilah bateri lain. Cuma aku tak pakai yang bateri baru aku beli. Aku pakai yang bateri lama lagi. So ni baru aku pakai bateri baru lah. So supposedly dia akan tahan. Tengoklah sampai ke tak. Kalau tak sampai aku tak tahu nak cakap apa. Okay, mari guys, kita balik. Alamak, dah hijau, kena cepat sikit. Jangan langgar jangan langgar Aku tengah nak jalan ni. Kat malam ni ada Roblox tak? Sebab dah beberapa hari ni kan ada Roblox. Semalam aku pun pergi Flaming Mart dekat Melimau tu. Baru pukul 12 lebih. Lepas tu aku perasan aku dah nak balik rumah. Dekat Pekan Melimau tu nampak lah diorang macam orang buat pukat tau. Banyak. Tak ada banyak. Ramai jugalah yang kena tolak motor tu. Adalah dalam 20 biji. Tu aku macam pelik. Dalam pekan tu pun boleh kena Aku tak tahulah diorang lepak ke, diorang berempit ke mana kan. Aku tak sure lah. Biar angin lain macam je ni, nak hujan ke. Okay, tiba masanya untuk kita jalan. Tu dah kelip-kelip dah tu. Oh, ni polis je, ingat Roblox ke apa kan. Kata polis tak apa. I might kill my ex, not the best idea. Is your girlfriend next? How I can feel angel then alone. Aku sakit perut sebenarnya ni. Nak terberak ni. Mantap, hijau. Ini yang kita mahukan. Not the best idea. Dah lah bergantuk. Perut pula. Lepas tu stres. Apa ni, dia datang sekali dengan package hari ni dah. Dia tak ada mood lagi. Jalan je bang. Oh, ni geng-geng NVX. Marilah kita. Santai betul kita sagar depan ni bawa. Member belakang wajah ni dah terbreak-break lah. Oh, mantap sekali. Aku baru nak bersedia untuk berhenti. Tapi mantap sekali. Ni motor tadi ni. Oh, can't love you never again. Asal lembu tiba sini ni. Terkejut aku siap. Aku ingat kan aku mengantuk sangat sampai dah orang cakap apa, dah berhalusinasi. Masalah memang lembu betul tu. Terlepas ke siap. Kalau owner punya takkan dia tak ikat ke apa kan. Tu confirm terlepas tu. Pada dia cari rumput-rumput nak cek makan ke apa tu. Oh, nampaknya bateri baru ni dekat sini dah masih bertahan lagi. So aku tak tahu kat mana yang dia akan. Tapi obviously lah bateri baru mesti okey kan. Sebab ni aku beli ni murah. Dia sebiji RM50. Brand apa? Brand Telesin. So tengok kereta ni tak ada bagi high beam ke apa. So tak ada Roblox lah hari ni kat depan ni. Biasa kan turun bukit ni kalau korang nak tahu ada Roblox. Kadang hari biasa pun dia buat. Kalau datang gila dia nak buat, dia buat je kan. Which is bagus lah untuk aku bro. Kalau tak leceh lah, nak keluar-keluar IC lesen bagai kan. Kalau dia suruh jalan, tak apa. Biasa kalau tahan malam ni, kalau malam dia tahan. Tengoklah, dia kadang diorang tengok pakaian kita tau. Kalau kita pakai kasut kan, pakai macam sweater ni, diorang mesti tahu punya. Polis tahu je cakap ni baru balik kerja ni kan. Takkan nak lagi rempit pula kan.
Tapi polis kena check juga, mana tahu dia tak rotek ke. Tiba aku pula ajar polis kalau dia dah lepas, dia dah kasih lepas lah tu kan. Nak buat macam mana? Rezeki lah. Nampaknya dah nak sampai rumah, bateri masih bertahan. So memang bateri aku yang lama tu memang dah problem. Alamak, ni apa benda ni? Ada kucing mati ke? Please lah, jangan. Bukan kucing, itu adalah tak tahulah benda tu. Macam daun ke, daun kering ke. Merah. Berhenti. Kita dalam kamera ni kena tunjuk baik guys. Jangan aja benda bukan-bukan. Jangan langgar traffic light ke apa. Unless kau traffic light ni rosak. Kau nak langgar lah. Ni tak rosak, kita ikut je. Cewah. Dalam kamera macam tu lah. Cuba off kamera, kita kasih langgar je kan. Apa dah hal. Bukan ada polis tahu pun. Tiba macam tu. Alah, dia dah hijau lah kat sana. Macam mana ni dah hijau kat sana. So terpaksa dah tunggu. Sedap bau. Bau tumisan. Tapi itulah, aku lapar, ngantuk, tak ada mood. Apa lagi? Dah sakit perut pula. Oh, dia joget. Ingat motor aku tak boleh berjoget ke? Come on lah. Aduh. So macam ni lah, kita tunggu je traffic light ni, ikut turn. Tapi kadang sini macam sial tau. Kena hati-hati lah mana penduduk melimau ataupun penduduk luar yang datang melimau. Kat sini walaupun traffic light ni ada kan, kalau waktu-waktu pukul 3 pagi ni atau pukul 4 pagi ke, motor daripada sana dia terus zap je, terus laju je. Dia bukan kisah pun, dia expect macam alah dah pukul 3 4 pagi, bukan ada orang pun kan. So hati-hati lah guys. Okay, ni termasuk aku juga. Sebab macam aku cakap, aku kalau off camera memang aku langgar je. Buat apa nak tunggu kan. Yang jahat je. Tak adalah, saja je cakap macam tu. Kena poyo sikit. Tiba. Okay, bismillah. Tengok dulu kiri kanan. Okay, tak ada, baru berjalan. Okay lah guys, bateri pun masih cukup lagi. Aku nak test bateri je sebenarnya. So kita jumpa di episode akan datang. Okay, ciao.